الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما، آمين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah yang saya hormati para jemaah muslimin, muslimat, hadirin, hadirat rahimakumullah. Semoga para jemaah semua sihat walafiat. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi sudi memurniakan taufik hidayahnya kepada kita, dapat kita hadir ke rumah Allah ini untuk sama-sama kita mengimarahkannya dengan kita menunaikan solat fardu dan solat sunat, serta duduk sementara menunggu matahari terbit. Semoga duduknya kita ini juga dikira sedang beribadat kepada Allah. Kerana ada satu hadis Nabi SAW, iaitu Nabi beritahu barang siapa yang menunaikan solat subuh berjemaah kemudian dia duduk dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala sehingga terbit matahari, lalu dia salat 2 rakaat, maka pahalanya ibarat menunaikan haji dan umrah yang sempurna. Hadis riwayat Imam Tirmizi rahmatullahi alaih. Jadi harap-harap duduk pun dapat pahala. Apatah lagi kalau tuan-tuan haji, ibu-ibu muslimat semua habis kuliah nanti, kalau rajin semayanglah 2 rakaat. Kalau rajin dia dalam kurungan tu, kalau rajin, insya-Allah orang sini semua rajin belaka. Jadi 2 rakaat je, tak banyak pun. Pahalanya ibarat haji dan umrah, masya-Allah. Bukan senang nak pergi haji ya. Sakit tak lepas. Kan nak pergi haji susah. Walaupun umur muda tapi sakit tak boleh. Sakit tu jadi satu pantang ni. Tak boleh sakit. Nak pergi haji tak boleh sakit. Jadi oleh itu para jemaah hormati, Allah beri peluang walaupun tak dapat pergi haji secara hakikat, tapi sebenarnya kita boleh dapat pahala haji hari-hari. Hari-hari dapat pahala. Tapi bukan senang. Tak larat nak duduk sampai terbit matahari. Moga-mogalah kalau tak boleh kita buat keseluruhan, duduk sebentar selepas main subuh dengan kita berzikir. Kita ambil sampai situ pun alhamdulillah, ingat Allah. Ni dulu di antara dalam majlis ilmu pun dikira mengingati Allah, majlis zikir. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita. Semoga Allah meningkatkan iman dan amal kita, dan semoga Allah matikan kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah hormati, antara pecahan orang Islam
selain daripada orang Islam, di bawahnya ada satu lagi kategori orang Islam, iaitu orang fasik. Orang fasik ini juga dia ada pecahan lagi. Dia ada satu fasik yang dipanggil fasik amali. Jadi perbuatan dia berbentuk orang fasik. Apakah perbuatan yang berbentuk orang fasik? Banyaklah. Yang paling senang faham, tinggal solat. Jadi orang yang tinggal solat dia panggil fasik amali. Tetapi bukanlah fasik i'tiqadi. Fasik i'tiqadi, i'tiqad ni maksudnya orang-orang yang i'tiqad dia tidak mempercayai agama ini, mempertikaikan agama, mempermainkan agama, memperlekehkan agama. Itu i'tiqadi. Dia punya pahaman dalaman akidah dia tak betul. Yang tu dikategorikan sebagai munafik. Tapi kalau orang tu masih faham sembahyang tu wajib, cuma dia tak nak buat, dia jatuh fasik. Tapi dia tetap orang Islam. Dia masih lagi orang Islam. Cuma Islam dia nama adalah Islam. Dan itu memang salah satu tanda kiamat. Salah satu tanda kiamat Nabi beritahu, akhir zaman nanti akan ada satu zaman yang tidak tinggal orang Islam itu melainkan hanya nama sahaja. La yabqa minal islami illa ismu wala minal qur'ani illa rasmu. Tidak tinggal daripada Islam itu melainkan nama sahaja Islam, dan tidak tinggal Quran itu melainkan tulisan sahaja. Maksud tinggal Quran tulisan sahaja ini ialah Quran tidak dibaca. Quran tu ada, mana-mana pergi tempat ada Quran, tapi Quran tak disentuh. Baik, para jemaah yang saya hormati, balik pada cerita munafik, cerita fasik tadi. Fasik ni banyak pecahan dia. Yang pertama tadi saya beritahu, amali. Jadi amali ini antara perkara yang berat juga, tidak boleh dipandang ringan. Walaupun dia masih orang Islam, tidak bermakna oh dia okey, tak ada masalah. Tak okey. Banyak kesan daripada orang fasik ini. Antaranya ialah dari sudut Islam, fiqh, dia tidak layak banyak perkara. Dia tidak layak banyak perkara daripada fasik dia tadi. Kalau saya nak sebut satu-satu fasik tu, sebab yang jadi fasik tu ialah satu orang tinggal perintah Allah yang hukum wajib dan dia buat dosa besar. Yang tu jatuh fasik. Dan orang yang buat dosa besar tu pula dia tidak bertaubat. Dia jatuh fasik lah. Kalau dia buat dosa besar pun taubat, tak jatuh fasik kan. Tapi jangan pula ada orang ambil kesempatan, kejap buat dosa besar, taubat, lagi buat balik, taubat, lagi buat balik, taubat. Itu bukan taubat namanya. Itu namanya tahu buat. Tahu, dia tahu. Jadi taubat yang betul, dia takkan buat lagi dosa. Ada taubat yang betul. Jadi kalau orang tu masih berterusan buat dosa, ataupun dosa kecil pun boleh juga jatuh fasik yang dibuat secara berterusan. Dosa itu taklah dipandang besar, tapi dibuat banyak kali pun jatuh fasik juga ya. Para jemaah hormati, jadi banyaklah kategori, banyaklah yang kita kata fasik amal ini. Antara contoh yang saya beritahu tadi, solat lah kalau tak buat. Minum arak misalnya, berzina dan lain-lain, berjudi, ini semua jatuh fasik. Dan berjudi hari ini pun menakutkan sebenarnya para jemaah. Kalau dulu orang nak berjudi, orang pergi ke kedai nak berjudi, Magnum kan, 4D, Sport Toto, nanti temu kedai-kedai yang glamour ni. Lepas tu orang, kalau orang Melayu nak pergi tu, kopiah cabut. Kopiah cabut dulu sebelum masuk kedai tu. Jadi ada orang tengok tu Pak Haji masuk kedai. Para jemaah hormati, hari ni judi dalam masjid dia buat judi. Buka je handphone, iklan judi begitu banyak. Dan ada, memang ramai orang kita terlibat dengan judi. Kita ingat dia main game, rupanya dia main judi. Dia kan bentuk macam game. Sekali tengok macam game, tapi rupanya judi kan. Jadi jangan terlibat dengan judi. Jadi judi kalau dia terlibat, walaupun dalam handphone, dia pasif. Walaupun dia semayang, dia kata saya semayang. Sekarang ni buat semayang Tuhan, sekarang buat dosa besar. Satu hal lain, yang tu fasik juga walaupun dia semayang. Para jemaah hormati, kesan buruk daripada fasik amali ini antaranya ialah dia
tidak layak menjadi saksi. Maksudnya kalaulah mereka ini beritahu suatu perkara, contoh dia nampak anak bulan, ini cerita nampak besok nak raya ke besok nak puasa ke, dia kata dia nampak anak bulan, datang beritahu kita. Sekarang ni yang beritahu tu siapa? Tengok dia tu fasik, dia tu fasik, tak layak diterima saksi dia, tak boleh. Walaupun dia memang betul nampak, tak boleh pakai. Begitu juga saksi nikah tak boleh. Dulu saya pernah beritahu antara fasik ni wali tak layak jadi wali kalau dia fasik kan. Cuma jaizlah Jabatan Agama Islam mengajar. Yang ajar ni pun ketua pengarah juga, KPNCR, ketua pengarah nikah cerai rujuk Jabatan Agama Islam Selangor. Kan tukar baru kan, KPNCR baru. Saya lupa namanya ustaz. Sebab jaiz biasalah dia transport sana pindah sana sini, betul-betul tukar orang ni. Jadi kata mereka memadai dah, disuruh istighfar, mengucap kalimah, dah jadi orang Islam. Mana fasik terangkat ketika itu layaklah jadi wali. Tapi ada satu kes yang diberitahu, bukan kejadian saya lah, juru nikah yang lain, dan juru nikah veteran juga. Dia beritahu ada satu wali tu memang tak semayang. Jadi juru nikah tanya, kenapa awak tak semayang? Dia jawab, kenalah semayang bertaubat. Kenalah. Dia boleh menjawab balik pada juru nikah. Dia menjawab. Bila dia menjawab, bermakna dia tak nak taubat. Patutnya dia diam je. Dia diam, istighfar, dia ucap ikut je. Dia nak nikah ni, tapi dia masih pandai pusing. Dia nak auta yang semayang tu tak wajib. Ada. Bila dia kategori macam tu, dia tak layak jadi wali langsung. Tak layak. Kalau nikah juga, nikah tak sah. Sebab disuruh taubat tak nak, disuruh. Taubatlah, tinggallah perbuatan tu, semayanglah. Tak nak. Jadi takkan nak jadi wali juga. Automatik wali yang fasik ini akan pindah ke wali yang lain. Jadi kesan buruk lah. Cuma para jemaah hormati, tak pernah berlaku di sepanjang saya jadi juru nikah, tak pernah lagi. Itu pengalaman juru nikah yang lain, mereka berkongsi. Dan para jemaah hormati, antara lagi orang yang fasik ni tak boleh buat apa lagi. Selain dia tak boleh jadi saksi, dia tak boleh jadi wali, dia juga tak boleh jadi imam, dia juga tak boleh jadi muazzin. Tak boleh. Sebab syarat jadi muazzin, dia kena tahu waktu. Tahu waktu kan, waktu azan tu dia kena tahu masuk waktu. Sekarang ni, kalau dia jatuh fasik, ditakuti dia tu berani memutar balik waktu solat tu. Waktu tak layak jadi muazzin, dia kena bertaubat tu. Begitu juga kalau muazzin pun tak boleh, imam lagi pun tak boleh. Para jemaah hormati, itu antara kategori fasik yang paling umum, fasik amali. Yang kedua, fasik i'tiqadi. Yang ni saya kata kategori munafik tadi. Mereka memang terang-terang tak terima Islam, tak nak. Walaupun mereka kata saya Islam, cuma saya tak setuju sembahyang tu wajib. Otomatik lah. Saya Islam tapi ada tapi lagi belakang kan. Ada lagi satu jenis fasik, dia panggil fasik jali. Jadi fasik yang seseorang Islam melakukan dosa secara terang-terangan. Yang tadi dia buat dosa amali, yang fasik amali itu dosa besar dia buat, tapi tak kira dia tunjuk tak tunjuk. Sekarang ni ada satu jenis lagi manusia Islam, dia buat dosa tapi dia beritahu orang. Sama ada ditunjuk atau tidak, tapi orang tahu dia buat dosa besar. Hari ni kan orang tunjuk dalam media sosial, banyak orang buat dosa dalam media sosial kan, terang-terangan beritahu yang dia buat dosa. Jadi itu dia panggil fasik jali, terang-terang fasik. Yang ni memang kategori yang sangat bahaya. Sebab bila dia berani terang-terang buat dosa besar, automatik dia terang-terang juga tak nak taubat. Pintu taubat tu susah untuk dia. Bukan dia tak boleh taubat, susah. Satu lagi kategori fasik khafi, iaitu orang yang melakukan dosa secara sembunyi. Sembunyi ni maksudnya orang tak nampak ataupun tak ramai yang tahu. Yang kategori fasik sembunyi ini, kalaulah dia buat dengan rasa bersalah,
InsyaAllah satu hari nanti dia boleh bertaubat. Dia buat dosa besar secara diam-diam, orang lain tak tahu, tapi dia buat. Fasik juga, dia kena bertaubat. Tapi orang yang fasik khafi ni adalah jalan untuk dia bertaubat. Dan juga para jemaah hormati, kesimpulannya, semua jenis fasik tadi semua tak baik kan? Sebab Allah cela dalam Quran. Orang yang fasik ni semua Allah cela, tak ada yang Allah puji, tak ada. Antaranya Allah sebut, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang fasik. Allah tak nak beri hidayat. Ya, dia sesat jauh. Makhluk pertama yang fasik, siapakah dia? Apa tahu? Iblis. Bila Allah perintahkan dia untuk sujud kepada Nabi Adam, Nabi semua sujud. Nabi pula, malaikat semua sujud kepada Nabi Adam AS. Tapi ada seorang tak nak sujud. Itulah Iblis. Allah sebut dalam Quran, fafasaqa an amri rabbih, maka telah fasiklah, yang telah keluar daripada mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tu makhluk pertama fasik, ketua cip. Ketua fasik adalah Iblis. Bermakna orang yang datang kemudian ni, yang menjadi fasik adalah pengikut Iblis. Sebab dia je berani lawan Allah. Awal-awal dia lawan Allah. Dia tidak lawan secara keseluruhan. Iblis tak lawan semua. Dia tahu Allah tu Allah, Allah tu Tuhan. Cuma dalam bab sujud kepada Nabi Adam, dia tak sujud. Dan itu berlaku hari ini. Bila disuruh semayang, tak nak semayang. Tahu Islam semayang wajib. Dan ingat dia kena sandar Iblis tu. Yang kecilnya hal tu, Iblis tu. Jadi para jemaah semati, ini nasihat supaya kita faham. Jangan kita terlibat dengan apa saja dosa besar. Dan kalau dosa kecil pun, kenalah usaha untuk tinggalkan. Janganlah kita terlibat, sebab dia boleh bawa kepada fasik. Dan bila jatuh fasik, maka banyak kesan buruk daripada fasik tadi. Dan untuk keluar daripada fasik tadi, satu je jalan, iaitu bertaubat, kembali semula kepada ajaran sebenar Islam. Dan termasuk fasik juga ialah orang yang buat benda khurafat. Jadi kalau orang yang buat dosa besar tu, kita tahu khurafat, dia terlibat kepada khurafat pun jatuh fasik kan. Benda-benda yang bawa kepada syirik. Dia bukan syirik sembah berhala tu, bukan. Dia bukan sembah apa ni, benda-benda yang kita faham benda tu syirik. Tapi ada juga yang bentuk syirik, iaitu mengamalkan perkara yang khurafat, pakai tangkal. Itu semua jatuh fasik tu. Pakai tangkal dulu orang Melayu ni dia ikat dengan benang hitam tu. Saya pernah nampak. Kononnya nak jaga budak tu, bayi, diikat macam bayi. Tapi jadi ke? Ada setengah orang dia ada macam lipatan kertas, macam buku tu kecil, simpan dalam dompet, tangkal. Jadi ni semua benda khurafat, jatuh fasik. Orang tu jatuh fasik kan. Dia kena buang benda tu. Cara taubat dia kena buang, kembali kepada ajaran sebenar Islam. Amalan yang paling kuat sebenarnya untuk selamatkan dirinya, baca 3 kul. Baca 3 kul. 3 kul semua para jemaah semua tahu kan? Bukan 3 kul kan? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu bin nas. 3 surah tu baca, insya-Allah selamat. Insya-Allah, jayalah. Sebelum tidur baca, siang hari macam ni pun sunat baca. Ada sunat baca selepas sembahyang fardu. Antara solat sunat, antara solat fardu yang sesuai dibaca maghrib dan subuh. Cuma saya tak buatlah, nanti jadi panjang. Baca sendiri-sendiri. Sunat baca 3 surah tadi selepas sembahyang maghrib dan selepas sembahyang subuh. Sunat. Lebih ada selain pada dapat pahala tu, kita dapat lindung diri kita daripada perkara yang tak baik. Itu tangkal yang paling power. Tapi ramai tak nak percaya. Cari benda lain juga. Jadi moga-moga lah kita faham. Janganlah sampai kita terjebak dengan fasik, kerana dia boleh merosakkan amal kita, dan dikhawatiri amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahualam. Baik, sambung kita fiqh kita berkaitan tentang perkara yang membatalkan solat. Saya dah hurai sebahagian daripadanya, tapi tak habis lagi. Sekadar lalu apa yang saya pernah sebut. Yang pertama, perkara yang membatalkan solat ialah bercakap dengan sengaja. Cakap dengan sengaja tu ialah
apabila seseorang itu menuturkan satu huruf yang memberi makna atau dua huruf yang tidak memberi makna dengan sengaja, batal solat. Huruf di sini lebih kepada bahasa Arab. Sebab bahasa kita satu huruf, dua huruf, kadang-kadang banyak huruf pun tak ada makna juga. Itu bahasa kita. Kurang sikit lah bahasa kita ni. Tapi jangan ingat bahasa kita rendah. Bahasa Melayu adalah bahasa, boleh panggil lingua franca, boleh? Lingua franca. Bahasa zaman dulu, yang ramai tu. Mana bahasa yang diguna pakai umum. Zaman sebelum ni, zaman awal Melayu, sebelum datangnya penjajah kita. Orang Melayu gitu-gitu, bahasa ni diguna pakai oleh ramai orang gitu-gitu. Arab pun datang pun cakap bahasa Melayu, Cina datang pun cakap Melayu. Zaman dulu. Para jemaah hormati, tapi kalau nak banding bahasa Arab, memang jauh lah bahasa kita. Bahasa kita pun ada ambil daripada bahasa Arab. Banyak. Jadi kalau lah kita bercakap dengan satu perkataan ataupun satu huruf atau dua huruf dengan sengaja, batal. Ini pertama. Cuma kalau orang tu jahil ataupun dia baru masuk Islam, dia bercakap dalam solat, kategori macam mana yang tak batal? Ialah kalau dia cakap tu memang kadang memang confirm dia tak tahu, sebanyak 6 perkataan, bukan 6 huruf 6 perkataan. Masuk yang ketujuh baru batal sembahyang. Okey, itu jelas pernah sebut sebelum ni, ini peringatan saja. Yang kedua, batalkan solat ialah perbuatan yang banyak. Perbuatan yang banyak ni maksudnya perbuatan yang besar yang dibuat 3 kali berturut-turut. Kerana ia menafikan solat tu. Ini bukan solat, ni apa gerak-gerak macam tu? Tu maksudnya. Nanti akan diuraikan kalau sempat. Ada perbuatan yang nampak macam perbuatan solat tapi boleh batal solat. Kemudian yang ketiga, perkara yang boleh batalkan solat ialah terkena najis pada pakaian atau tubuh badan. Jadi sikit najis batal solat. Contoh macam tak cicak boleh membatalkan solat. Bila dia jatuh, cara nak selamatkan solat kita daripada batal ialah kita tepis, buang najis tersebut. Cuma nak buang pula kena tengok najis tu kering ke tidak. Kalau basah, tak ada guna. Kalau basah nak buang macam mana? Kena batalkan solat, keluar terus pada solat. Keluar terus, basuh baju tu, tukar baju lain ke. Itu cara kalau terkena, tak boleh nak buat apa. Tapi kalau lah kena yang kering, boleh. Kita jentik saja boleh. Tapi jangan jentik ke arah imam kan. Dengan imam-imam kelibatan nanti. Para jemaah hormati, seterusnya perkara yang boleh membatalkan solat ialah terbuka aurat. Bab aurat ni kena bincang kat tempat aurat sebenarnya. Saya tak boleh nak kupas panjang huraian dia. Cuma kita sekadar basic semayang kena tahulah aurat tu kat mana. Orang lelaki aurat dia kat mana? Pusat hingga lutut. Pusat hingga lutut. Ini dalam solat, bukan luar solat. Luar solat aurat lelaki, tengok bukan kita fiqhul minhaj dia sebut. Aurat lelaki sebenarnya sama, tubuh badan dada pun kena tutup. Ya. Badan dia pun kena tutup. Terutamanya kalau ada, bukan dengan lelaki dengan perempuan tau. Lelaki dengan lelaki pun kena jaga. Jangan ingat badan kita tu tak ada orang selera. Siapa yang cakap? Hari ni lelaki mata keranjang ada. Lelaki dia berkenaan dengan lelaki. Ya, ni zaman kita. Hati-hatilah. Sebab tu hukum fiqah ni cantik, memang cantik. Bila kita kat luar, jangan buka tubuh badan kita ni. Walaupun kita lelaki, jangan kita kata aku lelaki, boleh lah. Tak. Kena tutup badan kita, dada kita, badan ni. Pakailah baju, t-shirt tu lebih kurang. Ataupun ambil lah kain ke, kalau contoh orang datang rumah kita kan, janganlah biar badan kena-kena macam tu kan, perut terkerepan kan, sampai belaga ke pintu kan, pintu tertolak kan. Para jemaah hormati, adab akhlaknya dan fiqah sebut aurat di luar solat ialah tubuh badan semua juga kena tutup. Cuma yang dalam solat nak bagi sah, sekurang-kurangnya aurat pusat hingga lutut kena tutup sempurna. Maknanya kalau terbuka bahagian atas pusat bawah lutut, tak batal solat. Contoh, kain kita terselak, tengah sembahyang terselak kain belakang. Tengok ketinggian dia sampai mana.
Kalau tak melepasi lutut, sembahyang sah, tak ada isu. Tapi kalau terlepas lutut pun, dia tutup balik, sah juga solatnya. Kain kena tiup, dia sembahyang depan kipas kan, kipas tiup. Ada orang dia biar kan, sebab apa? Sejuk, sedap. Angin kan, masuk dalam kain dia. Jadi kalau dia biar, paras kain melebihi daripada lutut terangkat, batal solatnya. Tapi kalau terangkat kain tu, angin tiup, dia tahan dengan tangannya ketika solat, tak batal lagi solat. Tak batal lah. Itu cara nak menyelamatkan solat yang kalau ditiup angin. Cuma ada sebagai kupasan dalam kitab-kitab yang lain, kalau dibuka, maksudnya orang lain buka aurat kita, yang ni dia tengok keadaan. Kalau kita biar ke, kita suka ke, kita cuba elak. Kalau kita memang cuba dah usaha untuk elak, tak batal lah solatnya. Cuma dia akan jadi batal juga kalau dia berulang. Maksudnya dia usaha untuk tutup, jadi orang tu datang boleh buka lagi. Dia usaha lagi untuk tutup, orang tu datang buka lagi. Itu dah sampai ke tahap batal. Habis macam mana nak buat? Pernah nampak je orang tu kan, apa hal sibuk kacau orang solat dia kan. Tu perangai manusia pun ada kan, menyakat kawan-kawan dia kan. Jadi kalau berterusan buat perkara yang asalnya tak batal, tapi dia berulang boleh jadi batal juga ya. Tapi ini tak jaranglah berlaku benda ni. Kalau saya beritahu kalau berlaku, sebab ulama dia akan fikir semua tu, kalau ni kemungkinan yang lain. Tapi biasanya kita tak pernah jumpa orang tu disakat sebegitu rupa. Kemudian para jemaah hormati, perkara yang membatalkan solat, kalau belah perempuan, apa dia aurat dia? Hanya yang boleh buka adalah muka dan tapak tangan sahaja. Tangan. Bermakna perempuan boleh sembahyang pakai jubah, pakai tudung, pakai jubah. Lengan dia, tangan dia nampak, tapi tangan dia kena tutup ni, grip dekat pergelangan ni, kena ada ikatan. Tak boleh terselak, terlempak yang belah sini, tak boleh. Ni panggil apa ni? Lengan. Lengan. Kita tanya pakar bahasa. Lengan, tak boleh nampak, atas sayang. Tapi kalau sekadar ke atas ni, okey. Kalau contoh dia pergi driver, telekung tak ada. Tapi pakaian ni jenis pakaian jenis macam tu, bertutup sini, kemudian dia boleh tutup sampai bawah. Syarat dia mesti tutup sampai bawah. Sama ada kainnya labur ataupun dia pakai stocking. Tapi stocking pun kena tengok keadaan stocking juga, bukan semua stocking boleh kan. Jadi para jemaah hormati, kalau dia muka dengan tapak tangan dia buka, pakai sembahyang dia sah. Tapi alhamdulillah lah, kita punya ada orang Melayu ni memang lebih daripada sah lagi, iaitu telekung. Kalau kita tengok telekung tu, Masya Allah, dengan tangan kali duduk. Kemudian kalau tengok kain telekung belah bawah tu pula, labur, memang tutup kaki langsung. Ini pakaian terbaik untuk solat lah. Tapi kena hati-hati juga, sebab telekung hari ni banyak trend dia, banyak rupa. Antaranya ialah telekung yang jenis ringan. Yang pertama ringan, maksudnya senang ditiup angin. Yang dia punya, saya pun tak tahu, jadi macam plastik apa, tak tahu lah, jenis kain dia tu. Terlampau ringan, maknanya kalau angin tiup atas pun dia boleh naik. Gerbang-gerbang, dia terbang macam tu kan. Yang tu pun kena tahu kan, memang ada sudut fiqah. Kalau kain dia naik tinggi, sekira-kiranya kalau orang boleh nampak dia punya badan, tangan nampak lengan. Dia angkat dia nampak badan tapi nampak lengan. Lengan dia nampak, contoh dia pakai t-shirt yang dalam tu, maka batal mayang dia. Walaupun asalnya dia tutup pakai telekung. Jadi kena pantang. Antara lagi, dia tutup habis, tapi kain dia jadi melekat. Panggil kain apa tu? Leka. Ada sejenis kain tu, dia melekat ke tubuh, membentuk tubuh badan tu. Ini pun satu hal juga. Dia macam bentuk aurat, tapi sebenarnya dia sedang buka aurat sebenarnya. Jadi para jemaah hormati, hati-hati dengan telekung yang ada dibeli. Habis tu nak beli telekung ke? Adalah dia buat Siti Khadijah. Apa-apa jenis telekung yang menurut syariat lah. Boleh tengok, Jaiz dah ada keluar panduan telekung yang mengikut syariat. Tak kira brand apa pun, yang penting dia boleh, dia ada syarat-syarat tu, okey, boleh pakai. Warna sebenarnya tak ada masalah, warna. Tapi warna yang terbaik warna putih, sebab kita sedang menghadap Allah. Sebaik-baik pakaian ialah warna putih. Tapi kalau perempuan nak pakai warna telekung lain, boleh, dengan syarat juga, ada syarat dia. Warna tu tidak menarik perhatian.
Ada setengah warna dia orang lelaki tadi tengok. Sekali lalu dia akan ulang balik tengok siapa tadi lalu. Dia akan jadi begitu. Ada warna yang contoh macam hitam, putih, orang tak ingat lalu. Kalau contoh telur hitam, telur putih ke, orang lalu tahu lah boleh surau. Tapi kalau warna lain dia tak. Dia akan jadi sangkaan pun macam-macam sangkaan. Siapakah dia? Itu yang rosak semayang. Rosak orang yang datang semayang dia. Kemudian para jemaah semati antara perkara yang membatalkan solat lagi ialah makan atau minum dengan sengaja. Yang ni saya rasa saya pernah sentuh. Cuma had batas makan tu macam mana? Yang pertama ulama kata ialah mengikut uruf banyak. Maksudnya dari segi kebiasaan orang kita cakap banyak tu macam mana makan tu. Bukanlah maksudnya makan dengan sengaja tu dah ambil pinggan makan habis sembahyang, bukan. Maksudnya ada sesuatu dalam mulut dia. Sekadar satu besar makanan dia telan dengan sengaja, batal solat. Okey, sekarang kadar tu macam mana? Dalam fiqh menyebut qadru himsah. Qadru himsah, satu jenis kacang. Kacang dal, kacang dal, kacang kuda. Kacang kuda. Himsah ni saya tengok terjemahannya kacang kuda. Jadi kacang kuda ni besar juga, bukan kecil. Kalau kacang dal tu okey lagi sebab dia kecil sikit daripada kacang kuda. Ini ulama yang sebut qadru himsah. Maknanya kalaulah ada sebesar itu berada dalam mulut dan dia sengaja telan, batal solat. Sepatutnya bila ada makanan dalam mulut dia kena bersihkan, habiskan. Termasuklah sisa-sisa daging ke apa ke ayam ke, cuci mulut tu dulu sebelum solat. Sebab tu tak bagus makan sebelum solat, sebab dia akan mulut tu tak bersih. Tapi salah ke makan sebelum solat? Tak salah, sebab ada perintah Nabi juga. Kalau perut lapar, makanan sudah terhidang, maka makan dulu. Makan dulu, makanan dah hidang, syaratnya makanan terhidang. Begitu juga kalau orang tu dia makanan tak ada lagi, tapi makanan tu ada, mana boleh cari. Dan dia pula kelaparan yang bersangatan. Agak-agak dia boleh khusyuk ke dalam solat? Takkan boleh punya. Sebab dia tengah lapar sangat. Maka pergilah makan dulu. Tapi bukan melantang. Bukanlah berlamaan dalam makan tu makan, jadi tambah. Tanya pula sambal mana sambal. Ni tak semayang kejap lagi ni. Jadi ketika itu dia kena sekadar hilang lapar saja, kemudian terus pergi pada solat. Itu cara dia. Bukanlah makan begitu banyak. Cuma ya tuan. Kadang-kadang ada terasa temual tau, tapi tak keluar. Dia masuk balik, dia rasa kat dalam tekak hujung-hujung. Okey, kalau kita terkeluar daripada sedikit daripada tekak kita, ada rasa makanan dan kita tertelan, tidak batal lagi sebab dikira sedikit. Sedikit. Kalau banyak, keluar banyak dan kita telan banyak, maka baru batal solat. Ada satu lagi bab telan kahak. Kahak ni pun boleh batalkan solat. Kahak ni banyak bukan sikit kahak. Kata orang tu dia tarik kahak dia naik ke atas dan sudah berada dalam mulut. Syarat dia boleh batal tu kalau dia ada dalam mulut Kalau tu sampai baru tengah-tengah pongkong, baru main-main kat sini, tak batal lagi. Dia sikit keluar telan, itu tak batal lagi. Dia dah tarik keluar dan berada dalam mulut atas lidah dah. Maknanya kalau dia nak ludah tu boleh ludah, tetapi dia telan balik, yang tu batal solat dia. Dan juga boleh batal puasa dia. Jangankan puasa, bukan solat dia batal, puasa boleh batal sebab dia dikira menelan sesuatu. Kahak sendiri pun kira batal juga Jadi macam mana nak buat? Ludahlah, buanglah. Cuma zaman Nabi SAW, sahabat buang di tanah. Mereka ludah di tanah, pastikan tanah dulu. Jadi mereka kamus lepas tu dengan kaki. Kita ni takkan nak ludah kat kapet. Maka ludahlah di baju sendiri. Poket kita ada buang tu. Tapi masa tarik kahak tu jangan dibuat bunyinya. Hilang selera pada semayang kalau nak terkeluar kahak tu cara dia. Tolak di air liur kita tu, ludah kita tu perlahan-lahan masuk dalam poket. Jangan pula kita rasa jijik pula air liur kita, kahak kita. Itulah caranya. Itulah. Zaman sahabat dulu mereka ludah turun ke bawah. Tapi kita tak boleh buat. Jadi satu kesalahan pula bersihkan, memotorkan surau. Mana boleh. Okay, pada jemaah hormati, itu satu bahagian makanan. Maknanya kalau kurang daripada itu,
dia tertelan, maka tak batal. Kemudian ada satu lagi kategori makan dengan sengaja ni ialah gula ataupun manisan yang ada dalam mulut yang dia tak usaha bersihkan sebelum itu. Kalau dia usaha dah bersihkan, contohlah dia ada makan benda manis, kan kadang-kadang manis kan lekat ke gigi. Apa benda manis? Banyaklah perkara yang berbentuk makanan yang manis yang dia lekat kat gigi. Macam kurma kan, dia dah makan dah basuh dah makan, kemudian dah basuh mulut dah, ada lagi sisa sikit. Sisa sikit tu, kalau dia dah usaha sebelum tu dan dia telah bukan dengan sengaja, tak batal solat. Contoh macam buka puasa kan, kita buka puasa, kita pegang kurma, kita pun dah kumur-kumur masa sebelum tu, tiba-tiba masuk solat, ada lagi sisa sikit-sikit kat gigi. Ada tu kacau lidah kita. Lidah kita pun dah tolak dia kan. Kalau tertelan dengan sengaja, batal solat. Kalau tak sengaja, dimaafkan. Benda-benda boleh elak kadang-kadang dalam mulut ni. Baik, para jemaah hormati, sama lagi perkara yang boleh batalkan solat ialah berhadas sebelum memberi salam pertama. Maksudnya di tengah tahiyat tu tiba-tiba terkentut. Jadi kalau terkeluar angin, tak kira angin tu ada bau ataupun tidak, ada bunyi ataupun tidak, yang penting confirm keluar. Dia kena confirm keluar tu, macam mana nak tahu? Orang yang punya badan tu lah kena yakin. Member sebelah mana tahu? Takkan member sebelah kata, menurut pandangan saya awak memang betul kentut. Tak boleh. Dia lah sendiri kena yakin yang dia terkentut. Kentut ni dia ada bunyi, ada tak ada bunyi. Ada yang bau, ada yang tak ada bau. Jadi dia bukan kira ada bau ke ada bunyi ke tak, dia keluar angin. Keluar angin daripada punggung kita tu, lubang dubur, maka batal. Sekarang ni situasi batalnya ialah dia tak sempat beri salam, terkeluar angin, memang batal semayang. Dia kena ulang balik, ambil wudu baru, semayang baru. Tetapi kalau dah selepas salam pertama diberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sah tak semayang dia? Rupanya sah sebab dah beri salam. Kesekurang-kurangnya salam adalah Assalamualaikum warahmatullahi itu sunat. Ini kalau dia sempat Assalamualaikum, kum tu clear, sah semayang dia. Tapi memang perangai yang kita kata, jangan dibuat dia tanda-tanda hukum dia nak try. Para jemaah hormati, kalau situasi sebelum solat, makruh kita menahan. Kalau kita rasa nak buang air besar, air kecil, makruh ditahan. Sebab apa dia makruh? Sebab mengganggu tumpuan solat. Orang yang semayang kadang-kadang menahan kencing, menahan buang air besar, dia takkan boleh fokus untuk semayang, tak boleh khusyuk, tak boleh. Sebab dia dah fikir tu, kata keluar. Jadi caranya dia kena selesai sebelum solat. Rasa nak kencing, pergi je kencing, tak apa, tak dapat rakaat pertama, tak apa, nak buat macam mana. Dah dia nak keluar benda tu, jangan ditahan, jangan. Makruh hukumnya, memang makruh. Tapi kalau dia jenis confident, dia boleh pandai mengimbangi. Maksudnya kadar air kencing tu dia boleh adjust lah tubuh badan dia. Kontrol lah. Boleh kontrol, pandai kontrol, Masya Allah. Ada pun pandai. Rasanya ramai tak boleh buat lah. Lagi-lagi kalau ada penyakit tu, jangan ditahan-tahan. Pergi qada hajat dulu, kemudian solat. Tak apa, terlepas rakaat, tak apa, nak buat macam mana. Sebab khusyuk dalam solat tu lebih penting. Khusyuk dalam solat lebih penting. Kemudian seterusnya, perkara yang membatalkan solat. Yang ni banyak kerap berlaku. Apa dia? Berdehem dengan sengaja. Kemudian ketawa. Ini semua dengan sengaja lah. Ketawa, tapi ketawa dengan sengaja pada hak dia. Kemudian menangis, merintih. Merintih ni termasuk mengeluh. Merintih, para jemaah tahu kan, sejenis macam keluarkan suara. Jadi semua itu membatalkan solat. Sebab apa? Dia keluar huruf. Sekurang-kurangnya 2 huruf tu keluar tu. Kan yang kita tadi 2 huruf keluar dengan sengaja, walaupun tak ada makna, batal solat. Jadi berdehem banyak orang buat. Dia semayang sikit-sikit jadi sikit-sikit tak batal solat, batal semayang. Maka oleh itu cara nak atasi orang yang penyakit berdehem ni, dia kena ingatkan diri dia tu sebelum solat. Aku ni nak solat, tolonglah jangan berdehem. Sebab kadang-kadang dia jadi masa berdehem, masa solat. Masa solat dia terkeluar berdehem. Sebab dah jadi apa? Jadi habitat dia tu. Habit.
Jadi kebiasaan. Dan selalu saya buat. Yalah, bila semayang duduk berdehem. Masalah dia sebelum semayang tak berdehem. Dia kalau contoh berdehem, duduk bersembang, minum air, apa teh ke apa, duduk je, tak ada berdehem pun. Tapi semayang, jadi batal solat. Tapi jemaah di sini saya perhati tak ada lagi yang berdehem macam tu, tak ada. Alhamdulillah, tahniah ucapkan. Maknanya ada ilmu bab tu. Setengah tempat saya pergi memang ada. Saya terpaksa tegur dan ceramah je lah. Kalau kita tegur direct dia, takut dia tengah hati, tak nak datang pula lepas tu. Jadi saya tegur dan ceramah. Dalam kuliah macam ni, harap-harap dia mendengar bahawa tidak boleh berdehem dengan sengaja. Kita boleh tahu sengaja tak sengaja. Kalau dia tiba-tiba batuk, dia nak betulkan tekak, dimaafkan. Lantak tekak dia, dimaafkan. Kemudian apa lagi? Antara yang tempat yang paling sesuai, paling patut berdehem ialah ketika mana kita baca Fatihah sangkut tekak kita. Tu rukun tu Fatihah tu. Dia tak boleh baca tak clear huruf, kena clear. Tapi tiba lantar tekak macam mana? Wajib berdehem. Bagi puas sikit tekak tu, sambung balik baca Fatihah tadi. Itu rukun ni. Bab rukun memang tak ada tolak langsung. Tapi kalau baca surah tu, kalau kata tekak tu, biar je lah, tahan je lah. Baca lah surah pilih-pilih je. Kalau kata tekak, jangan dia baca panjang. Para jemaah yang hormati, ada lagi satu tempat kita berdehem. Kat mana? Bilik air. Buang air kecil. Dan buang air besar pun boleh juga berdehem. Jadi kita kalau buang air, qada hajat, berdehemlah ketika itu untuk melepaskan air kencing kita sempurna. Ini memang ada kan? Siapa-siapa yang ada penyakit khususnya kencing tak tus, kencing tak habis, kencing tak lawas, digalakkan berdehem. Berdehem ni bukanlah keluar daripada mulut tu terbuka, dia mulut tutup. Sebab dia kena tekan ke dalam. Kalau dia buka mulut berdehem, itu lain dehemnya. Lain tak jadi. Itu dehem apa pun tak tahu. Dia tutup mulut sebab dia kena tekan ke dalam. Tekan ke bawah, baru air kencing tu lepas. Dan boleh juga menggunakan dehem ini kalau sekiranya ada orang datang, kita tengah dalam tandas bilik air. Kita bukan nak teruskan air kencing tu, tapi nak beritahu orang kat luar tu. Sebab orang kat luar contoh dia pergi salam, Assalamualaikum, dia pergi salam kan. Takkan kita nak jawab dalam tandas tu, Waalaikumsalam, aku dalam tandas ni. Tak boleh. Jadi dia isyarat berdehem pada orang kat luar tu. Macam tu. Jadi orang dengar, okey, ada bilik air. Orang kat luar pun dia dah faham. Jangan dia balas balik orang tu dah. Dia berdehem pula kat luar. Jadi para jemaah yang hormati, itu tempat-tempat yang sesuai untuk berdehem. Jadi dalam solat memang jadi satu pantang, tak boleh berdehem sesuka hati, tak boleh. Jadi orang-orang yang bertabiat tu kita kena tegur supaya dia jangan buat. Batal solat. Berdehem ni satu perkara yang ramai orang tak perasan. Batal solat. Macam ketawa tu kita boleh nampak lah batalnya ketawa kan. Apalah dia ketawa je. Dengan semayang ha kan. Kenapa? Kemudian lagi menangis. Menangis ni tengok keadaan juga. Kalau dia menangis kerana membaca Al-Quran, ayat yang dibaca itu menyentuh perasaan dia, ayat itu cerita pasal neraka, ayat itu cerita pasal kiamat, dia dengar, dia sebab dia menangis, itu dibenarkan. Boleh, tapi bukan teresak-esak. Dengar tak boleh dah. Tapi sekarang keluar air mata, dia keluar air mata tu boleh, tak ada masalah, boleh kan? Itu digalakkan. Kita faham. Yang berinting bersama enggak ataupun mengeluh dari lepas tengah semayang tu, Farah ni imam bila nak ukur dia, dia keluar je kan, batal solat. Jangan dibuat. Kemudian para jemaah hormati, yang kalau berlaku tak sengaja, macam contoh batuk, apalagi bersin, menguap, jadi semua perubatan ni tak boleh dikontrol, tak boleh dikawal oleh kita, maka dia tak batal solat. Yang dibatalnya kalau dibuat-buat batuk, dibuat-buat bersin, dibuat-buat menguap, batal solat. Mana orang buat-buat betul tak? Dia jadi sendiri. Sebab benda tu nak kawal. Mana boleh kita kawal bersin? Dia nak keluar, dia keluar je. Dia juga nak batuk. Dia kalau dah kata tekak tu nak batuk, dia batuk juga. Jadi kalau benda terjadi sendiri, dimaafkan. Termasuklah orang yang duk sedut hingus dia. Hingus pula kan. Tu bunyi tu. Tak batal lagi solat. Benda tu tak boleh nak dikawal. Kemudian para jemaah hormati, timbul persoalan.
Kalau orang tersenyum, batal solat. Ha? Tak batal lah solat sebab tak keluar bunyi. Walaupun dia awal dia sembahyang sampai habis salam, senyum je. Tak tahu kenapa dia senyum. Daripada awal sembahyang sampai habis sembahyang, senyum. Sebelum sembahyang tak senyum pun. Ada tak dia ingat apa tu? Tak batal sembahyang tapi perbuatan dia makruh sebab dia hilang khusyuk. Dan ada satu lagi perbuatan yang macam cakap. Ini akhir last. Ada satu lagi perbuatan yang dikira macam bercakap walaupun dia bukan bercakap. Contoh, dia baca ayat Quran. Tapi dia baca ayat Quran itu bertujuan nak tegur orang kat luar. Contoh macam dia baca surah Maryam. Tadi saya baca surah Maryam rakaat pertama dengan rakaat kedua tadi saya baca surah Maryam. Kalau saya sambung ayat tu, rakaat kedua tadi kalau saya sambung lagi ada satu ayat, Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Contohlah orang tu baca ayat tu. Tetapi dia baca ayat tu, dia bertujuan nak tegur orang lain. Tak kira orang tu dalam solat ke, orang tu di luar solat ke, ataupun memang orang tu kebetulan orang tu nama Yahya. Dia pun sedar, Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Dengan niat nak tegur orang tu, batal solat dia. Sebab dia berurusan dengan perbuatan yang sepatutnya dia buat, iaitu bercakap. Mana boleh berurusan walaupun dia baca Al-Quran. Dia baca Al-Quran tak, dia niat tujuan tak apa. Itu sebab tu dalam mazhab Imam Syafi'i ni, walaupun dia berbentuk ibadat, contoh macam tasbih, imam kalau tersilap dalam perbuatan solat, kita makmum kena tegur imam. Cuma kita tegur imam dengan cara Subhanallah. Sekarang ni niat Subhanallah tu apa dia? Kalaulah kita niat memang nak tegur imam sahaja, batal solat. Tapi kalau kita niat zikir, maka selamat sembahyang kita. Jadi kena dulu niat tegur imam dan zikir selamat sembahyang. Dia tak boleh berurusan macam tu, dia bercakap. Termasuk juga mukabbir yang disebut Allahu Akbar. Ini ada disebut dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i. Mukabbir itu orang yang kuatkan suara untuk bagi dengar makmum kat belakang. Jadi pun sembahyang, dia suka rela ke tak, dia lantik ke tak kira lah. Jadi dia sebut bila imam sebut kat depan Allahu Akbar, di kat belakang kan tinggi suara tu, Allahu Akbar. Orang yang kuatkan suara itu tujuannya tak apa. Kalau dia bertujuan hanya untuk meminta makmum belakang, dia boleh batal solat. Tapi kalau dia niat zikir, maka selamat sembahyang. Dia sebab dia dalam mazhab Imam Syafi'i tak boleh berurusan dalam keadaan bercakap tu. Maksudnya tak boleh ada urusan macam bersembang, macam cakap dengan orang. Jadi niat tu yang menyelamatkannya. Niat zikir lah. Termasuk juga orang yang bersin dalam sembahyang. Tiba-tiba satu orang bersin, disebut Alhamdulillah. Patutnya tak payah sebut Alhamdulillah. Dia bersin hancur, kemudian Alhamdulillah. Member sebelah dengar apa yang sepatutnya dia kena buat. Dalam solat tak boleh sebut Yarhamkallah. Dalam solat tak boleh Yarhamkallah, tak boleh. Nabi pernah tegur seorang sahabat, dia menjawab bersin satu orang hamba Allah yang lain. Nabi kata solat bukan dibuat untuk itu. Mana tak perlu jawab, tak perlu dalam solat. Kalau dia buat juga Yarhamkallah, batas sembahyang dia. Nanti yang ulama kupas tu termasuklah mukabbir tadi, tegur imam tadi. Sebab apa? Dia macam berurusan dengan orang. Kita sedang berurusan dengan Allah ni. Jadi ke situlah boleh membatalkan solat. Tapi kalau kita memang niat zikir, insya-Allah selamat. Wallahu a'lam. Ini cukup lah ya. Ada jemaah nak tanya kan? Jangan tanya lah ya. Takut dia tarik sejuk. Jadi moga-moga apa saya sampaikan bermanfaat, kongsi-kongsi ilmu ni kepada orang lain. Moga-moga berpanjangan pahala. Sebab perkara ini membatalkan solat ni satu perkara yang sangat-sangat penting hari-hari kita solat. Jadi kita kena ambil tahu. Kena ambil tahu dan ulang kaji selalu. Walaupun ada ustaz-ustaz lain mungkin dah tegur bab ni, tapi kita ambil ulangan sampai mantap. Ada satu lagi bahagian tak sampai lagi. InsyaAllah lah kalau ada banyak umur rezeki lagi, jumpa lagi yang orang rasa macam tak ada apa-apa tapi boleh batal solat. Nak tahu perkara apa dia? Akan jumpa akan datang insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la takhsha' min nafsin la tashba' min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.